Latihan kecemasan kebakaran adalah merupakan langkah persediaan menyelamat diri ketika berlakunya kebakaran di dalam bangunan melalui laluan yang selamat. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Muhammad Akmal Arif bin Edi Amin, wartawan Press TV akan melaporkan tentang latihan kecemasan kebakaran di SK Paya Rumput. Objektif latihan ini adalah untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman terhadap murid kaedah menyelamatkan diri ketika berlaku kebakaran atau kecemasan. Seterusnya, ia juga dapat meluaskan minda dan pemikiran terhadap kaedah yang sistematik dalam menyelamatkan diri dan mencegah risiko kebakaran. Akhir sekali, murid berupaya menjalani latihan menyelamat diri dengan penuh disiplin. Bersama saya, Encik Izzahan bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Dipersilakan. Boleh Encik terangkan apakah matlamat program pada hari ini? Matlamat program kita pada hari ini, yang pertama kita nak menerangkan kepada semua pelajar langkah-langkah keselamatan kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak terangkan kepada semua pelajar di mana tempat selamat untuk berkumpul ketika berlaku kebakaran. Yang ketiga, kita nak terang kepada pelajar bagaimana bunyi loceng kecemasan. Kadang-kadang pelajar tidak tahu macam mana bunyi kecemasan. Yang keempat, kita nak terangkan kepada pelajar bahawasanya kebakaran itu adalah satu perkara yang tidak boleh dimain-main, tak boleh dipermainkan lah. Sebab kebakaran ini boleh melibatkan nyawa. Itu lebih kuranglah matlamat program pada hari ini. Okey, soalan kedua, berapakah tempoh masa yang selamat untuk seluruh warga sekolah berkumpul? Okey, untuk tempoh masa yang selamat seperti taklimat tadi, kita hanya diberi masa 3 minit. Jika melebihi 3 minit, maka kita berkemungkinan berisiko tidak selamat dalam kebakaran tersebut. Terima kasih Encik Izzahan kerana sudi bertemu ramah dengan saya pada hari ini. Sama-sama. Ini adalah tugas saya terakhir saya sebagai kru Press TV. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Teacher Nurul, Mr. Amar, Ustaz Ali, Ustazah Nadia, Cikgu Aina dan seluruh warga SKPR atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya berharap agar Press TV terus berjaya. Assalamualaikum dan selamat tinggal. You